Kementerian Perpaduan Negara telah membuat laporan terhadap seorang pengguna media sosial yang menghasut kebencian kaum dengan menyeru agar rusuhan 13 Mei berulang susulan kontroversi pemindahan kuil di Kuala Lumpur. Individu yang dimaksudkan menteri itu menulis, "Sekarang ni memang elok perang je Melayu dengan Keling ni. Baru dorang tahu tempat dorang kat mana." Dia turut menghina komuniti India dengan menyifatkan mereka sebagai bodoh dan menuduh mereka membina kuil beratus-ratus di tanah haram. Tiada hari tanpa ribut masalah perkauman di negeri kasino Malaides. Hal itulah yang membedakan dengan Indonesia. Cuplikan video tadi merupakan buntut dari kasus pemindahan kuil Hindu di Kuala Lumpur, karena lokasi tersebut akan dibangun masjid. Walaupun tanah yang ditempati kuil tersebut tidaklah sah, kaum India tetap bereaksi keras. Apalagi banyak kuil di Malaysia yang mungkin terancam pula akan digusur. Seperti diungkap dalam video tadi, seorang aktivis Hindu Malaysia bahkan mengancam akan mengubarkan kerusuhan, seperti yang terjadi pada 13 Mei tahun 1969. Peristiwa kerusuhan yang dimaksud adalah tragedi terkelam dalam sejarah Malaysia ketika terjadi konflik antara kaum Melayu dan kaum Cina di Malaya. Sentimen perkauman yang terus berkobar di negeri kasino Malaides merupakan akibat dari kegagalan Malaysia membentuk satu bangsa dengan satu bahasa. Hal itu tidak terlepas pula dari sikap kaum Melayu palsu Malaysia yang tetap mau diperlakukan istimewa. Hal itu juga akibat dari sikap kaum Melayu palsu Malaysia yang merasa sok paling Melayu. Dengan ideologi Melayu Islam, mereka juga tidak hanya sok paling Melayu, tapi juga sok paling Islami atau paling suci. Sikap kaum Melayu Malaides tersebut justru mendatangkan banyak musuh. Bangsa Indonesia tidaklah suka, karena kaum Melayu Malaides mau memelayukan Nusantara. Mereka menganggap semua suku di Indonesia adalah bangsa Melayu. Kaum Melayu palsu Malaides juga enggan mengakui eksistensi bahasa Indonesia hingga detik ini. Mereka tetap menganggap bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Sikap sombong Melayu Malaysia itulah yang membuat orang Indonesia kurang suka. Apalagi kaum Melayu palsu Malaides sering menghina bangsa Indonesia. Mereka juga sering mengklaim budaya Indonesia. Tak hanya dimusuhi oleh bangsa Indonesia, kaum Melayu palsu Malaysia juga tidak bisa hidup rukun dengan kaum India, Cina, dan masyarakat Sabah Sarawak. Setiap hari, kaum Melayu palsu Malaysia ribut dengan kaum Cina. Orang Sabah Sarawak pun tidak sudi dimelayukan. Kembali ke ribut urusan pemindahan kuil Hindu. Masalah ini sebetulnya sudah selesai. Kalangan Hindu di Malaysia setuju, kuil tersebut dipindahkan tak jauh dari situ. Walaupun telah lama berdiri di situ, tanah yang digunakan untuk kuil tersebut dianggap ilegal. Nah, kasus pemindahan kuil tersebut menyebabkan situasi Malaysia sempat panas, seperti terlihat dalam video berikut. Kementerian Perpaduan Negara telah membuat laporan terhadap seorang pengguna media sosial yang menghasut kebencian kaum dengan menyeru agar rusuhan 13 Mei berulang susulan kontroversi pemindahan kuil di Kuala Lumpur. Mengutip laporan Malaysia Kini, Menteri Perpaduan Negara Aaron Agodagang berkata laporan tersebut telah dibuat kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Saya berharap agar individu yang terlibat disiasat dan diambil tindakan sewajarnya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kementerian Perpaduan Negara komited dalam memastikan keharmonian dan perpaduan rakyat Malaysia terus terpelihara. Oleh itu, sebarang bentuk kenyataan atau tindakan yang boleh menggugat perpaduan dan menyemarakkan kebencian tidak boleh diterima sama sekali, katanya di platform X. Individu yang dimaksudkan menteri itu merupakan pengguna X dengan nama Amir Ridwan telah mengeluarkan kenyataan berbaur perkauman yang melampau, menulis, "Sekarang ni memang elok perang je Melayu dengan Keling ni. Baru dorang tahu tempat dorang kat mana." Dia turut menghina komuniti India dengan menyifatkan mereka sebagai bodoh dan menuduh mereka membina kuil beratus-ratus di tanah haram walaupun hanya mewakili 7% daripada populasi. Dalam perkembangan berkaitan,
Aaron menggesa rakyat Malaysia supaya menggunakan media sosial secara bertanggungjawab dan mengelakkan tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan kaum atau agama. Pemindahan kuil Dewi Sri Patra Kaliaman yang berusia 130 tahun dari Jalan Masjid India telah mencetuskan reaksi berbelah bahagi, dengan sebahagian pengguna media sosial mempersoalkan status undang-undang kuil Hindu. Selepas lebih seminggu isu kuil Dewi Sri Patra Kaliaman dekat Masjid India itu menjadi kontroversi, akhirnya kes itu telah pun selesai bila pihak kuil telah bersetuju untuk berpindah dari tapak asal mereka ke mana 50 meter sahaja dari tapak asal kuil tersebut. Sangat-sangat dekat. So lepas ini kalau ada apa-apa kes yang seperti ini lagi, dia tidak akan dapat layanan yang sama. Macam tu lebih kurang tuan-tuan dan sekalian. Dari satu segi bagus juga tu. That means lepas ini mana-mana kuil haram yang lain tu dia tak boleh lah nak minta tanah percuma ke apa-apa ke macam mana yang dah terima oleh pihak kuil Dewi Sri Patra Kaliaman tu. Tapi apa-apa pun selepas ini saya harapkan pihak berkuasa terus membanteras rumah-rumah ibadat yang didirikan secara haram ataupun tanpa permit ataupun tanpa lesen yang sah ini. Tak kiralah sama ada kuil ke, tokong ke, wat ke, gereja ke, masjid ke, surau ke, tak kisah. Apa sahaja yang dibina atas tanah orang ke ataupun tanpa kebenaran ke ataupun secara haram ke, tolong basmi semua sekali, jangan pilih bulu. Tetapi itulah, ada juga sesetengah budak-budak Hindu ini kan, sesetengah budak Hindu, tak semua sesetengah yang ekstrim ini siap cabar kalau berani usik kuil kami. Macam Mamat Nian, Dinas apa nama, tak tahu nama dia, tapi dia katakan kita baru ni kecoh tentang ada satu kuil itu yang dipacak betul-betul dekat pintu masuk Hospital Bukit Mentajam. Tengok-tengok dia kata, oh kau berani kau usik kuil aku. Oh, dia cabar pihak berkuasa, tuan-tuan sekalian. Dia cabar pihak berkuasa. Kalau kau berani, kau usik kuil aku. Itu dia. Satu cabaran dan ugutan sebenarnya kepada pihak berkuasa. Jadi, kepada pihak berkuasa, terutamanya ke PBT Pulau Pinang, tunggu apa lagi? Takkan takut dengan cabaran daripada seorang macak yang kita tak tahu power ke tak power ke apa-apa tu. Begitulah ribut masalah kuil di negeri kasino Malaides. Sebelumnya, ada pula orang Melayu Malaysia yang bikin gara-gara karena dia tidak mau menjual jagung pada orang Keling. Kasus ini pun sempat viral. Polis telah menahan seorang penjual jagung dan isterinya berhubung satu notis yang berunsur perkauman di Kota Warisan, Sepang, Selangor. Penjual jagung yang telah membuat permohonan maaf pada Ahad ditahan semalam dengan isterinya. Dia yang dikenali sebagai Abdul Aziz Musa dilaporkan berkata, perbuatan itu sama sekali tidak berniat untuk menghina kaum India. Bercakap kepada Malaysia Kini, Ketua Polis Selangor Hussein Omar kan berkata penjual itu disiasat mengikut Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Kesesaan dan Akta Hasutan, manakala isterinya dipanggil sebagai saksi. Hujung minggu lalu, satu rakaman video tular di media sosial selepas seorang penjaja tepi jalan didapati meletakkan notis berunsur perkauman di atas meja yang digunakan untuk menjual jagung bakar. Video itu menjadi tular dan mengundang rasa berang pelbagai pihak yang mahu tindakan segera diambil. Siasatan polis, dia kata tentang Keling ni, dia tak kalau apa kata merujuk pada India Muslim, maksudnya dia tak bukan menghina penganut Hindu lah. Jadi kesalahan tu macam mana nak kaitkan kesalahan penjual jagung ni? Okey, ingat tak dulu pernah ada penggunaan istilah Keling ni dalam buku teks kan. Saya tak ingat dah tahun bila, tapi istilah Keling ni memang sensitif untuk kawan-kawan kita komuniti Tamil ni kan. Sebab dia menggambarkan suatu kelas yang paling rendah lah. Tapi di dalam Malaysia ni, contoh orang kalau di Melaka dia ada Tanjung Keling kan. Orang Kelantan contohnya, dia panggil orang India, tak kira, dia bukan niat menghina. Cuma kawasan tu di Kelantan tu, kalau kita kata Keling tu maknanya merujuk kepada komuniti Tamil. Orang Tamil kaum India ni. Tak adalah rasa hina, tapi itulah dalam konteks umum kalau dah masuk dekat media sosial, sebab bukan suatu daerah tu saja kan, jadi dia melibatkan perkara yang sensitif. Jadi istilah tu ada dalam dalam buku, dalam kamus kita kan, tapi saya percaya sensitivity tu masih ada lah dalam kalangan kawan-kawan yang dari kumpulan Tamil ni. Macam mana nak kaitkan diskriminasi? Saya pun tak tercapai akal saya kalau kita menyatakan
kita buat kedai tapi kita ada had customer kita tu. Sebab dia perkara tu, dia pada saya memang amalan demokrasi tu, amalan diskriminasi tu nampak seolah wujud lah dekat situ. Sebab contoh jagung ni makanan semua kumpulan kan. Jadi pada saya tak bolehlah rakyat Malaysia macam tu. Macam kalau dalam Islam pun saya fikir itu bukan suatu perkara yang digalakkan Islam atau dibenarkan Islam lah untuk. Itulah masalah perkauman di negeri Kasino Malaides yang muncul hampir setiap hari. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.